Bersama dengan Abang Guide, hari ini hari yang kedua untuk sesi penilaian CO2 interpretasi. Pagi ni memang lagi wow. Jakun. Jakun ni rambut orang straight, sikit lurus, dan muka pun macam Melayu kan. So kalau saya tutup orang tu, muka macam ni, abang ni kan. Jakun. Melayu proto. So orang asal ni, diorang ni senang-senang. Orang semua yang ada kat sini, so diorang try pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan muka T-Rex. Bayangkan muka T-Rex. Okay, so saya sekarang dekat waktu pagi, yang tak berapa nak cerah. Korang boleh dengar bunyi embun menitis atas daun-daun pokok kan? Korang dengar bunyi deruan air sungai kan? Korang bayangkan korang nampak ada kabus kawasan tu. Tiba-tiba sakit perut. Aduh. Kat situ, kat Kuala Lumpur ni, nak sampai Kuala Lumpur daripada Pekan saja dekat 2 jam perjalanan. So memang tak ada doktor yang nak duduk situ lah. Bila tak ada doktor, tak ada farmasi. Analis semua. Dan dalam dia mula-mula dia boleh buat di 8 sampai 10 katil saja. Lepas itu 1941 dia terbang sampai 30 tahun. Dan Dia macam dukat. yang lepas tu zaman Jepun dia datang, itu rekod sebab tak ada history sebab perang, rekod tak ada. Dan selepas Malaysia merdeka, dia serang balik bagi sekolah Clifford. Salam Madani. Okay, saya Abu Zakir Hadri adalah host komuniti setempat anda untuk pagi ini. Kini sekarang berada di rumah Hajah Fatimah. Mana rumah ini adalah sejarahnya daripada 1900. Dan tapi yang saya tunjukkan rumah ini adalah ianya pada mulanya rumah ini berada di pesisir sungai. Tapi disebabkan banjir besar. Semua pernah nampak tak? Apa tu? Bantal. Pernah nampak tak? Benar, waktu perkahwinan. Kahwin orang kahwin. Rumah nenek saya ada. Apa kita panggil? Bantal. Bantal. Alexio. Okey, betul bantal. Tapi motif yang ada, tahu tak? Oh, ini. Daripada apa? berat ni. Buatan dan Pastikan cikgu-cikgu semua okey ya. Cikgu Din okey. Okey, Din okey. Leader, cikgu management okey. Okey, pastikan kamu semua awas ya, kita masuk dalam kawasan kilang ni sempit. Jadi lantai dia kotor, licin kan. Jadi hati-hati, jangan tolak. Sometimes you can get lupa saya. Ada 300 kilang kicap sekarang, dan kilang kicap Bukit Putra ini memang orang kata dalam competition lah di Kuala Kangsar. So they have to penetrate more market. Terima kasih. My Chua, actually your host for today, community host for today. Today you are here to understand how charcoal is being produced using the traditional kiln, right? This is a kiln. So today we are going to focus on this kiln. How special or unique is this kiln that produces charcoal? And our charcoal production has started way back in the 1940s. Up to today, we are still producing charcoal the traditional. Actually ini adalah kaedah hidangan, makanan dan minuman orang Melayu dulu-dulu. So makanannya ditutup dengan tudung saji, airnya disimpan di dalam labu sayur. Kalau mungkin Chinese community mungkin menyimpan air ataupun buat hidangan tehnya melalui teapot, right? Yes. So macam kami orang Melayu dulu-dulu meletakkan air minuman kami di dalam labu sayur. Turun lagi suhu dia. Right, so dekat sini kita nampak macam mana orang dulu-dulu pun tahu menggunakan sains tradisional je, di mana inilah satu-satunya cara untuk menyejukkan air. Orang dulu-dulu tak ada peti ais nak. Okay, so ini adalah kaedahnya. Okay, right. So, yes. Paling rendah saya pernah try 17.3. Lagi rendah. seketika. Kenapa? Tak ada orang main? Serangan. Perang. Yes, Perang. negara kita dijajah dan ketika itulah kegiatan budaya gamelan ni dihentikan seketika. Pada sekitar tahun 1966 hingga 1973, berbagai kerajaan Malaysia ada inisiatif untuk menghidupkan semula kegiatan budaya ni. Okay,
saya nak memperkenalkan 5 instrumen asas bagi gamelan Melayu. Sila pukul. Pukul. Macam tu. No. Something Jantan. like, okay, saya buat demo kan? Boleh. Kita buat macam ni dulu. Nombor, ikut nombor. Ya, ikut. Boleh dapat warga negara. Okay, waktu korang 3 step. So kendung dia low pitch Dah lah. dapat Bonang satu? itu dia high pitch. Follow kan. Bonang is high pitch. Bonang is low. Yes, Dia tebal kan? Bonang is Anti low. awal. dia lebih kuat bunyi daripada Okay, siapa yang nak, kalau kita nak mencukuri bidang nak main gamelan. Bukit Lanut mempunyai lebih 70 selektor tajam, which is kalau you guys masih di dalam gym nanti, saya mohon jangan ada yang berdiri Sebab banyak video. berlompat di dalam gym. Okay. Sini ada beberapa tersebut berapa keluar dan paling pun cukup sampai. Okey, boleh hiking dah. seterusnya saya mohon kita berada di wettest place di Malaysia. Sebab yang ni dia tak pedas kalau kita beli. This sauce ni original from Taipei. Dia memang 100% sauce lah. Oh. Dia pekat. Oh, dia pekat. We can make also with the Pedas. spicy. Yeah, you can mix. No problem. So ini adalah Berada di jalan kota yang digelar sebagai Jalan Harmoni. Kerana jalan ini terus melibatkan beberapa buah rumah ibadat. Ada Tokong Hosien, ada Kuil Anam dan Church Olsey. Dan inilah salah satu untuk kita pelajari seni bina Masjid Melayu Tepe. Dia dah berusia lebih 1 tahun. So sekarang apa fungsi? Dia posisi sekarang pusat pelancongan dan pusat cenderamata lah. Itu saya bagi. Kita tak boleh nak buat more than that. Dah repair, masih kita dah jaga, dah well maintain. Okay. Okay, terima kasih. Tak ada. Dan selamat sejahtera. Terima kasih semua dan selamat datang ke Kuala Kangsar. So nama saya Raja Abdul Taufik bin Dalan Syukri, host komuniti setempat anda untuk hari ini. So hari ini kita berada di perkarangan Madrasah Idrisiah Bukit Candan Kuala Kangsar. So saya ada gambar madrasah di sini. So inilah Madrasah Idrisiah. So kita berada di dataran perhimpunan Madrasah Idrisiah. Okay, so dan juga Cik Lucia Maria. Okey. Dia adalah anak yang terakhir, anak bongsu. Jadi disebabkan anak bongsu tu, Sultan Idris dia membina sebuah istana pada umur dia 9 tahun. Kecil lagi masa tu. Untuk melindungi anaknya daripada segala kencaman dan juga gangguan. Jadi untuk nak protect dia ni, dia bina satu sebuah rumah yang betul-betul selamat. Jadi Tengku Ampan Fatimah ni dilahirkan pada 18. Nama sebenarnya ialah Long Jaafar bin Long Abdul Latif. Saya pun tak ingat nama pangkat apa dia tu, tapi saya sebut nama betul je lah. Okey. Agakkan dia dilahirkan dan berasal daripada mana tidak direkodkan. Sebab apa tak direkodkan, bilakah dan di manakah pada dilahirkan? Agakkan dia sebab tu. Sebab ada sejarawan mengatakan bahawa Long Jaafar ini dilahirkan pada akhir abad yang ke-18. Ada yang mengatakan dilahirkan pada awal abad yang ke-19. Hal ini demikian kerana pada abad yang ke-19 sistem dokumentasi yang begitu formal tidak begitu meluas dan belum sistematik lagi. These kind of short courses, we are not only learn a lot of all this knowledge and skill. There is one thing you all have to be always appreciate is the bonding of a group of people.
Nampak kesemua boleh jadikan yang sangat bagus. Okay, so lagi pun ada banyak skill untuk menginterpretasikan produk kamu kepada turis semua. Okay. Datang juga, jauh pun datang juga, and then focus all your homework tau. Ni semua orang dewasa tau, tak perlu buat homework, tapi saya tengok semua buat homework because that feeling of apa? You rasa warisan itu sangat penting untuk okay.